Kira duit kau betul-betul kalau kau pergi bercuti dekat Thailand. Minggu lepas, hari yang paling ramai sekali orang bercuti dekat Thailand. Aku masuk ikut border Padang Besar. Bila sampai je dekat bandar Hat Yai tu, aku pun tukar duit dekat situ. RM500 berapa aku boleh dapat? Lebih kurang 3,000 baht lebih, dekat 4,000 baht. Aku pun pergilah makan dekat kedai makan ni, nasi kambot tak silap aku. Tanya kat situ berapa yang kena bayar. Dia cakap 300 baht. Aku bayar je lah. Aku masuk tu dah lewat tau. Jadi aku pergilah check in dekat satu hotel ni. Aku tanya dia berapa satu malam. Dia cakap 1,000 baht. Lepas tu dia nak deposit 500 baht. Sebab kita dah letih kan, aku pun bayar. First kali bila aku tengok hotel dia macam tak ada masalah. Aku pun siap-siap, aku terus tidur. Esok paginya tu kat Hat Yai, mestilah kau nak jalan-jalan. Aku pun siap-siap nak pergi berjalan lah ni. Bila check out, dia pulangkan balik aku punya 500 baht. Aku pun terus pergi dia punya Central Market. Kat situ aku beli air cabaang. Aku tanya berapa, dia cakap 50 baht. Aku beli 2 air, dia minta 100 baht. Aku pun bayar. Kemudian aku pergi jalan-jalan dekat dia punya floating market. Kat situ aku beli kacang, beli pad thai. Aku ambil air, dia minta kat aku lebih kurang 100 baht. Okey, tak apa, bayarlah. Dekat floating market tu dia macam-macam lah, ada jual makanan apa semua. Tapi aku tak nak beli sangat sebab aku rasa macam tak sedap hati pasal duit tau. Aku pun pergi dekat dia punya night market. Dekat situ pun aku tak nak membeli sangat, tapi aku try beli dia punya jus mangga. Tanya dia how much, dia cakap 50 baht. Lagi aku tak sedap hati. Okey, kau tengok perjalanan aku daripada masuk border, pergi hotel, pergi floating market, sampai ke night market. Macam mana dia tahu nama aku Bat? Aku try lagi. Kat Pondan tu situ. Pondan situ. How much? 500 baht. Dia jawab. Macam mana dia orang tahu? Kau bagi tahu